Oi, kita biasa dengar sekarang orang duk cerita about remap kan. Pom. Anda semua tahu tak remap tu apa? Dan sebenarnya kalau kita nak remap, kita tak boleh sebarang-sebarang remap tau. Kenapa orang suka remap? Dia adalah jalan singkat untuk kita mendapatkan kuasa. Biasa orang yang kaki tekan, orang yang suka dengan kelajuan, dia akan pergi remap lah. Automatik kuasa, HP ataupun torque kereta tu akan bertambah. Biasanya bila kita pergi remap, ada beberapa perkara lah yang akan diubah. Contoh, dia punya fuel air mixture. Kalau yang pakai turbo, dia akan up boost ataupun dia akan adjust ignition. Ataupun yang macam sekarang, orang yang suka upgrade kenderaan, dapat je kereta, first kali tukar sport ring, yang kedua tukar exhaust, kemudian upgrade intake, upgrade turbo. Jadi benda-benda ni semua kalau kita just tukar saja, tak ada remap, dia tak ada kesan pun sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan kesan-kesan positif dari barang-barang yang anda tukar tu, maka pilihan kita untuk kita remap. Remap ni dia up power tau, tapi sebenarnya dia akan memberi kesan juga pada enjin kita. Enjin kita, ketahanan dia akan lebih kurang, power up, tahanan kurang, maka komponen-komponen dalaman dia tu akan lebih stres. Kalau kita hantar pada tuner yang tak proper, yang buat asal lebih kurang je, nanti akan timbul pula isu. Contoh macam isu overheating, isu knocking. Jadi benda-benda tu datangnya daripada tuning yang tak proper. Kita punya fuel consumption dah takkan jadi sama lah tuan-tuan. Kalau dulu kita isi minyak RM20 kita boleh round KL, sekarang RM20 tu kalau dari Shah Alam ni sampai bangsa je kot. Kesimpulan dia geng, remap ni memang best kalau kita nak up power. Tapi kita kena ingat, kita kena cek bengkel yang betul-betul boleh buat. Ramai je tuner-tuner kat Malaysia ni kan. Jadi korang pandai lah cari mana satu yang betul-betul boleh upgrade kita korang. Dan kena ingat juga, bila kita upgrade power, cost maintenance dia pun akan naik. Okey, jadi untuk korang yang dah remap tu, yang dah remap up power ataupun yang dah remap tapi nak restore balik ke macam mana kan, nak servis kereta korang, nak check, nak diagnose, korang boleh datanglah pada kami Transmatic Automotive Section 11 Shah Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat sebab hari Jumaat kita cuti. Dan kalau ada sebarang pertanyaan, klik link di bio. Jumpa lagi. Bye bye.